bangunan transit jemaah haji 4 tingkat kat mana tu? Saya tidak. Dekat Subang. Kat Subang ada bangunan tu kan? Dekat Tol Subang. Pada kita bayar tol tu sebelah kiri. Oh, 4 tingkat ke? Itulah kan? Dulu jemaah semua transit situ. Yes. Lah ni tak boleh guna dah. Tak boleh tinggal lah. Dengar cerita kata tak boleh guna kim macam ni. Pasal bila pi haji je, pi situ dia tak mau pi sana duduk situ. Dia duduk situ dengan harapan jin tu lah. Sihir saka tu dengan harapan bila jemaah haji balik pi situ. Rupanya jemaah haji balik dia tak pi dah situ. Balik terus. Pak depa duduk tunggu situ. Macam ni. Dapat tawaran haji dia mengamuk sakan tu. Tu rasa-rasa tu lah kot sebab sebelum ni rasa Taklah teruk sangat. Tak teruk. Dulu ada juga gangguan tapi tak teruk. Tak teruk. Ni Dapat tawaran. Dia tahu baca ke? tak tahu. dia kira bila Dia dengar kita ada sembang tu. pergi kursus haji semalam pun memang sakit lah. Selalu kursus haji tu kita boleh ikut je kan? Sebelum ni kan sebab tak ada tawaran lagi. Sakit. Orang kata kat sakit-sakit sikit-sikit tu tak apa. Dia memang bagi sakit. Ya Allah. Kita rasa nak ikut program apa tu kan rasa jenis duduk ujung di kepala. Allah. Dalam masjid Dalam tu. masjid. Kita baca lah juga kan apa yang kita tahu kan. Lepas tu dah kepala dia berketak tahan takut orang sebelah tengok. Ya Allah ya Rabbi. Sakit-sakit ni. Ya Allah. Orang ni dekat tengkuk duduk ketak macam tu. Ini membuktikan bahawa alam ghaib tu memang wujud. Orang tak kenal tak faham. Dan ini membuktikan bahawa amalan agama ni dia ada roh dia. Kan semayang ada roh dia, baca Quran ada roh dia, haji pun ada roh dia. Nampak tu? Kelopak setan. Sakit kepala apa-apa. Jangan lintas langsung nak mengalah. Abang, saya ingat saya tak larat dah tak happy lah haji. Lalah juga. Kena terus lah. Sabar no. Berjuang terus no. Berjuang terus. Pasal apa lagi? Pasal kita kata so berjuang terus kan. Dia keras tu jangan. Semalam tidur pun kan tak boleh nak tidur ketiga. Sebab ganggu kan. Lepas tu tengah tidur muka tu hidup bergerak. Ya Allah. Kaki memang bergerak sendiri. Ui. Kaki saya ni mau keras. Tu keras dah. Baru sembang kata so kata berjuang terus tengok keras terus. Waras. Kaki ni Ada dulu yang saya cerita dulu ada datin macam tu lah. Ada datin Sungai Buloh. Dia masalah dia bila jin tu mai tengok keras jari tengok tu dia. Bila jin tu mai tangan dia pergi jenis pukul